Kau tengah drive, tiba-tiba macam ada mulut haus nak makan kau. Tidak. Transit Elevated Bus TEB adalah konsep pengangkutan daripada China yang direka untuk mengurangkan kesesakan bandar dengan membolehkan bas penumpang besar bergerak di atas lalu lintas jalan raya. Diperkenalkan pada tahun 2016, TEB mampu membawa lebih 300 penumpang dan menggunakan kuasa elektrik serta bergerak di atas rel khas di jalan raya. Walaupun prototipe, projek ini menerima kritikan walaupun kerana isu keselamatan dan tidak praktikal, dan ultimately projek itu dibatalkan. Aidil, ada kenderaan baru sebiji macam kau. Apa? TEB besar macam kau. Kau okey tak ni? Kawan encik sakit jantung, kolesterol tinggi. Sebab berkawan dengan gemuk macam kau. Dia pun sama. Tak nak claim insurans lah tu.